jelaskan. Mesti transparent. Kita tak pernah lindung rakyat. Macam sekarang rakyat tanya, kenapa harga minyak diesel melambung? Adalah penjelasan, tapi faham tak apa maksud tadi? Ada juga yang suspek, ni tak betul. Lepas tu ada yang terbaru, ada ekspor minyak pergi ke Filipina. Tak tanya, betul ke tidak? Ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Jadi dalam situasi keadaan sebegini yang rakyat nak tahu kenyataan hakiki sebenar, kerajaan mesti bertanggungjawab. Itu maksud saya. The sooner you sit down, dia panggil semua sekali, pergi sidang tiap-tiap hari, apa nak buat? Dia dah ramalkan bahawa ekonomi tidak akan tambah baik. Tahun depan akan jadi lebih teruk lagi. Oh, kalau ya begitu, then what is your planning? Kan? Jangan tanya saya. Jangan tanya kalau saya jadi Perdana Menteri, itu Anwar Ibrahim. Tapi dia jadi menteri, apa yang dia buat? Itu yang patut tak diberi perhatian oleh rakyat.